Bila kamu mendengar suara kukuk ayam pada waktu pagi, pagi, maka mintalah kebaikan daripada Allah. Maka sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Hadis sahih. Faham tak ke? Ayam nampak malaikat. Ayam bukan komar, nampak malaikat. Hadis yang lain pula keldar. Bunyi oi oi. Dia tengok syaitan. Maka sungguhnya ayam itu nampak malaikat mari. Dalam hadis yang lain, maka apabila kamu semua atau mereka semua penduduk kampung mengangkat keranda, diletakkan di atas belakang untuk diusung ke kubur, maka jika mayat itu orang soleh, mayat itu akan berkata, derah bagi kubur. Jikalau mayat itu tak pakai rawat, hak jenis nipu orang, hak jenis anjak batu nan di tanah, hak tipu saka, hak tipu jadi YB masa ngundi, macam-macam jenis perangai dak molek, makan rasuah, curi piti sejik. Walau mayasa tu ngai piti sejik, mayat itu akan berkata, celaka aku pada hari ini, di mana kamu nak bawa aku pergi? Nak pergi mana ni? Mayat kata. Mendengar suara mayat itu bertempik semua makhluk, melainkan manusia. Ayang dengar tak? Sahih dah, pasal Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai'. Mendengar suara jenazah itu bercakap sekalian sesuatu, termasuk ayam. Kucing dengar tak? Dengar. Bokeh angguk kubur? Dengar. Melainkan kita manusia tak dengar.